Yo Shmina, okay guys, hari ni aku nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 218. Dah lama betul kan aku tak cover manga One Punch Man ni kan. Sejak masuk je dalam arc yang baru iaitu arc New Heroes, terus aku stop kejap baca manga One Punch Man. Tapi korang jangan risau, aku dah start baca balik apa yang berlaku dalam chapter sebelum ni. Yang mana kita dapat tengok akhirnya identiti sebenar Amaima sebagai monster telah pun terbongkar. So guys, korang dah ready ke belum nak tahu apa yang berlaku untuk dalam chapter kali ni? Apa yang bakal berlaku seterusnya selepas identiti sebenar untuk hero kelas A ranking nombor 1 iaitu Amaima telah pun terbongkar sebagai seorang monster. Tapi sebelum tu guys, kalau korang minat dengan konten One Punch Man, korang tunggu apa lagi? Korang boleh like, komen dan share dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam description. Okay, let's go. So, chapter yang ke-218 bertajuk Just Getting Started. Dan dekat dalam cover page chapter kali ni ada gambar Chibi Saitama. Chapter 218 bermula dengan sambungan selepas dia identiti sebenar Amaima telah pun terbongkar. Lalu Saitama terus je bertindak untuk kembali semula ke tempat Amaima untuk berjumpa semula dengan Amaima. Jadi bila Saitama dah muncul kat sana, Saitama bukannya nak tunggu Amaima sampai hancur ke apa tau, bukannya nak bagi penampar ke apa. Tapi Saitama terus je cakap dekat Amaima waktu kita lepak tadi minum air teh, sejujurnya aku fikir apa yang kau merapu ni, tapi yang sebenarnya kau ni cool sangat. Lalu Amaima terus cakap dekat Saitama, inilah peluang terbaik kau untuk kalahkan aku dan jadi superstar. Aku bangga sangat kalau aku mati di tangan kau. Sambil tu Saitama pun cakaplah dekat Amaima, kau ni tak habis-habis lagi cakap pasal benda tu. Padahal aku tak nak pun jadi superstar ke, tak nak jadi famous pun. Dan Amaima cakap lagi, kau tengoklah keadaan aku sekarang. Semuanya dah terlambat untuk aku. Tolonglah buat apa yang aku suruh. Lalu tiba-tiba Saitama terus je pegang bahu Amaima sambil Saitama dia cakap, jangan risau, ni sekadar permulaan untuk kau. Makin lama, ianya akan menjadi makin menarik. Dan dalam masa yang sama, salah seorang hero yang ada dekat sana pun terus je jerit dekat Saitama, pergi dari situ cepat, tempat tu bahaya. Dan tiba-tiba tanpa disangka, Amaima terus je cuba untuk menyerang Saitama. Tapi yang sebenarnya kan guys, Amaima bukannya nak serang Saitama pun. Dia hanya cuma nak memaksa Saitama untuk hapuskan dia secepatnya mungkin supaya Saitama akan dipandang sebagai hero yang hebat nanti. Tapi tiba-tiba kan guys, Saitama terus je suruh Amaima untuk pegang kuat-kuat. Lalu Saitama terus je melompat dengan cukup tinggi bersama dengan Amaima untuk pergi dari sana. Dan sejak dari kejadian tersebut sampailah sekarang, dekat mana keberadaan Amaima, apa yang jadi dekat Amaima masih lagi tak diketahui. Hanya Saitama seorang je yang tahu dekat mana sebenarnya keberadaan Amaima sekarang. So, lepas dari kejadian tersebut, reporter pun pergilah jumpa Saitama. Apa sebenarnya yang berlaku? Macam mana dia boleh terselamat semua tu kan? Saitama buat tak tahu je guys. Dia tak jawab satu patah haram pun apa yang diorang tanya pasal Amaima. Dan disebabkan apa yang berlaku, pihak Hero Association memang dapat tekanan yang cukup tinggi lah. Lagi-lagi semua sponsor dah mula tarik diri. Diorang semua seakan frust tau. Sebabnya yelah, macam apa yang kita tahu, Amaima kan merupakan orang yang sangat penting dalam pembangunan dan politik dalam Hero Association. Jadi diorang pun frust lah kan, sebab rupanya orang yang penting seperti Amaima rupanya merupakan seorang monster. So diorang semua dah start pening kepala lah kan, macam manalah Hero Association lepas ni nak dapatkan dana lepas ni kan. Dan dalam masa yang sama, kita dapat tengok feedback dari beberapa hero kelas S dalam Hero Association, antaranya macam Watchdog Man dengan Zombie Man dengan Tank Top Master. Watchdog Man sendiri ada cakap kalau betul dia merupakan monster yang bahaya, dah tentulah dari awal lagi Watchdog Man akan dapat hidu Amaima sebagai seorang monster. Manakala Zombie Man pula dia lebih memilih untuk tak cakap apa sebab diorang masih lagi tengah menyiasat pasal perkara tersebut. Dan tak lupa juga Tank Top Master pun turut seakan tak menjawab berkaitan pasal hal tersebut. Tapi lain pula situasi dekat organisasi hero yang baru iaitu New Heroes, yang mana feedback dari tim New Heroes diorang macam condemn sistem dalaman Hero Association lah kan. Tapi komen dari Metal Bat pula berlainan, yang mana Metal Bat dia cakap, hey Amaima, aku tak tahu kau ni sebenarnya monster ataupun tak, tapi kalau kau memang betul tak buat apa-apa salah, jadi tak ada sebab untuk kau melarikan diri dan bersembunyi, betul tak? Jangan tunjukkan diri kau ni seakan seorang yang lemah. Kalau kau betul anak jantan, tunjuk
menunjukkan diri kau dan tampil jumpa kita orang semua. So kiranya Metal Bud ni seakan masih lagi ada side untuk backup Amai Mas lah kan. Dan di hujung chapter kita dapat tengok Sekinggar adalah tanya dekat Metal Bud, bukankah kau dengan Amai Mas ni tak rapat macam anjing dengan kucing? Lalu Metal Bud pun balas, ya betul, tapi hakikatnya adik aku suka sangat dengan Amai Mas. Dan chapter 218 pun habis macam tu je. So pendapat korang macam mana pula untuk chapter 218 ni? Korang excited tak apa pula yang bakal berlaku untuk dalam next chapter? Komen dekat bawah.